Saya bersyukur kerana mendapat sokongan yang baik daripada semua pihak untuk saya melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan ini, dan kita akan terus berusaha untuk memberikan kita kata indeks pencapaian yang baik untuk melahirkan rasa bahagia, khususnya di dalam penduduk dalam dunia ekonomi inilah. Walaupun kita akan sentiasa berusaha untuk memastikan kebajikan, memastikan kehidupan masyarakat itu sentiasa terbela melalui pelbagai inisiatif yang dibuat oleh kerajaan. Banyak projek yang telah pun diluluskan, termasuklah berkaitan dengan baik pulih jalan, jambatan, baik pulih masjid dan surau lah yang menjadi asas. Di samping juga kita berusaha untuk menyelaraskan berkaitan dengan rumah mereka yang menghadapi masalah baik pulih rumah dan sebagainya lah.